Baiklah, teruskan saja intervention saudara Ken. Personally, I think the Malaysian education-wise, it's more programmed to be, it's a program rather than creativity involved together. It's more exam-oriented. So students focus on only passing the exams rather than exploiting on projects. See, when we compare to educations in UK or US, as you were saying, it's more project-based, where students are involved in their creativity in creating something new, coming up with something new. See, if you give a Malaysian student an aircon and dismantle it and ask them to fix it back, they are really good. They are perfect. But to tell them come up with something new, it's very hard. Because the way the education has been training us is by syllabus. This is what they've learned, this is what you follow. Rather than, okay, you come up with something new, you go back home and do something new. And looking at when I was in school, and we used to have this thing called Kemahiran Hidup. How old are you, Ken, by the way? I'm 28. My goodness, okay. Saya 50, dah hampir 50 lah. Tapi kalau ambil test biological age 60 agaknya. And I'm from St. Michael's, Ipoh, right? And we used to have this thing called Pertanian, where we take right? And students are asked to do some kind of project with some baldi where you put some plants in. But at the end of the day, you have to follow the syllabus rather than coming up with something new. I reckon that is where the fault is. Okey, tetapi kita tidak boleh sentiasa menyalahkan itu. Walaupun itu dah ada, tapi kita sendiri segini kena mengubah sikap itu. Kita dapatkan pandangan Tun Faizal. Tun, macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Ya, silakan. Saya nak bertanya sikit, Zami, sebab saya nampak benda perbincangan kita ni memang sangat meluas. Silakan. Tapi ini kefahaman saya daripada memahami psiki remaja ni. Remaja, golongan muda ni, dia mencari-cari pegangan. Dia mencari-cari contoh. Dia mencari-cari personality yang dia boleh ikut. Jadi rujukan dia, kalau kita tengok, adalah orang yang paling hampir dengan dia. Bermula dengan ibu bapa, kemudian guru. Ini yang kita kata sekolah tadi, Ken sebut pasal sekolah. Kalau guru tu terikat pada silibus dan terikat pada peperiksaan, dia akan jadi mandom lah orang cakap kan. Kalau kata dia tidak terikat kepada itu, dia akan jadi satu orang yang boleh, guru boleh mengenal pasti potensi dan boleh menggilap potensi ni. Ketiganya adalah peers. Ini yang disebutkan tadi oleh Muhammad Asri tadi. Macam mana pun dia pergi, seluas mana rujukan dia pergi, akhirnya dia akan kembali kepada peers untuk membincangkan pandangan dia. Ini kita sebut tadi. Dan keempatnya adalah ikon. Golongan yang dia puja dan akhirnya yang Suami sebut tadi sebagai rujukan yang lebih luas, internet dan sebagainya. Okey. Persoalan dia sekarang ni, ahli panel mungkin boleh menjawab. Dalam kita membentuk potensi ataupun menggilap potensi golongan muda ni, kita kena bezakan antara apa yang mereka minat, suka dan nak terokai dengan apa yang kita rasa penting bagi mereka. Ini challenge. Kalau kita hanya tertumpu kepada apa yang mereka minat, betul, mereka kita boleh gilap jadi pemain bola misalnya, yang paling baik sekali sebab minatnya bola, potensinya di situ. Tapi situ sajalah pengkhususannya. Tapi perkara yang kita rasa penting bagi mereka tidak digilap. Yang ini yang perlu kita lihat di mana keistimbangannya. Nak membentuk worldview, pandangan hidup, apa asasnya? Siapa guidance dia? Ini mungkin kita boleh tanya kepada ahli panel, macam mana kita nak kenal pasti apa potensi yang ada pada golongan muda. Misalnya masa kita buat BN Youth Lab, kita tahu apa yang mereka rasa mereka penting. Tapi itu apa yang mereka rasa mereka penting, penting bagi mereka. Tapi yang kita rasa mereka penting, macam mana nak diterapkan? Benda yang umum adalah apa yang kita rasa penting bagi mereka. Benda yang mereka rasa khusus, minat mereka apa semua, itu penting bagi mereka. Macam mana kita nak strike the balance? Okey, saya rasa untuk usahawan, dia kena, orang kata, ada systems approach kepada segala-galanya. Maknanya kita kena ada, orang kata, environment analysis. Kita kena ada tengok bottom line dan sebagainya. Di sini mungkin saudara Kelvin Ang sebagai pengurusi tetap Kelab Bilik Usahawan Malaysia mungkin dapat menyentuh sedikit apa yang dia dibawakan oleh saudara Tun Faizal tadi. Cara pada saya, kita kena jadi specialist yang bagus, kita juga kena generalist yang bagus. Bagi pendapat saya, untuk golongan muda sekarang yang untuk kebanyakan dalam pengalaman dalam 20 tahun saya mencemburui dalam
belia dan juga dengan usahawan. So pendapat saya tengok Jonathan Burger memang semua memang dia ada bakat. Saya bagi dia 2A, ada bakat. Dan tapi dia berbakat tapi juga dia kena berlabit-labit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia tak nak sakit sekarang. Bukan kebanyakan sungguh pun dia berbakat dan dia juga dia angkat mata. Dia memang berani memantau, berani. Tapi dia tak berani memantau, dia tak tengok keadaan. Dia cuma ingat, okey saya berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau itu kebanyakan dia akan berulang-ulang lagi. Berulang-ulang. So untuk sebagai keusahawan, kebanyakan belia-belia ni bila dia nak buat program ataupun yang lain-lain, dia tergantung kepada kerajaan. Ada grant yang mari, you boleh buat. Jika tak, dia kena tunggu-tunggu. So sebagai kelab usahawan, kami yang berdaftar untuk menolong belia-belia untuk mencemburui bidang usahawan. At the same time kami menolong untuk dia kira pembangunan usahawan dengan syarat dan pelajar. Jadi sejauh manakah mereka mengamalkan orang kata lateral thinking, pemikiran lateral kalau tak dapat grant katakan okey, saya akan berfikir cara-cara lain dan sebagainya. Kerana itulah sebenarnya kita nak cakap pandangan alam, world view dan semua ialah menyelesaikan masalah tu. Sejauh manakah kehebatan anak-anak muda, kerana saya rasa ramai yang hebat di luar sana juga, walaupun kita mengkritik dan sebagainya, ada juga maknanya kalau tak dapat duit ni, maka dia akan gunakan cara-cara lain untuk menentukan projek itu akan berjalan. Lateral thinking skills mereka, pandangan saudara Khairi. Okey, untuk yang begini kebanyakan bila dia memang ada seperti nak untuk program untuk berjalan dengan lancar ni, dia akan cuba sedaya upaya dapat daripada pengajar-pengajar dan lain juga. Dan at the same time juga bila dia program yang memang boleh membawa impak dan juga memang visi-misi yang bagus, memang dia akan terus juga. Memang dia terus jalan juga, dia tak kira ada yang tak ada. Tapi ada juga yang sedikit golongan ni memang dia ada lagi satu A, itu kira angkat diri. Dia angkat diri. Dia memang dia sendiri dia ingat okey tak apa. Saya akan lagi buat usaha untuk menjayakan program itu. Tak kira apa-apa ni, dia ingat dia memang number one. Memang number one. Tapi dari segi untuk pelaksanaan itu yang penting. Kadang-kadang dia sampai pertengahan, dia itu sudah jalan. Itulah masalah. Okey, saya nak bawa kepada perbincangan ini kepada satu tahap atas sikit kerana kita tengok sekarang ni ada orang kata menjurus ke arah negara kita participatory democracy, demokrasi partisipasi. Kerana contohnya saya tengok berapa kali Perdana Menteri kan kata bagilah idea kalau nak bajet negara, bagilah idea anda, hantar pada email dia, blog dia dan sebagainya. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di situ ialah kerana sekarang ni, kerana teknologi, rakyat ramai bersuara, banyak ini dan sebagainya bersuara. Jadi sekarang Perdana Menteri kata bagilah idea pada saya. Jadi apabila diminta membagi idea tu, kita nak orang kata bersinar, cerah, bagus kan. Jadi di sini bila kita berfikir secara orang kata bila rujukan kita tu kecil dan sebagainya, kita tidak dapat articulate idea yang hebat. Jadi bagaimana kita nak menentukan kalau Perdana Menteri kata apa yang sepatutnya tekanan dalam bajet ni, katakanlah contohnya nak membawa lebih banyak pelaburan masuk dalam negara di pelajar-pelajar yang muda-muda belia ni, sebab dia punya rujukan yang luas, kehebatan dia tu, maka dia akan hantar, wah ini menteri punya standard punya proposal contohnya tak. Jadi apakah cara orang kata menjadikan platform situ sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia untuk menentukan pemikiran generasi muda tu hebat, mengetahui segala aspek environment, ekonominya, dalam negara, luar negara, international relations sebagainya, supaya dalam usia yang muda dengan ledakan informasi yang banyak akan dapat orang kata memberikan cadangan-cadangan untuk membantu membina sebuah negara bangsa dengan orang kata proposal ataupun cadangan yang hebat-hebat, menyediakan platform itu. Betul. Saya setuju pandangan saudara saya ini, kerana sebenarnya ada dua suasana ataupun dua sudut yang disebut oleh ramai orang. Satu sudut yang mengatakan bahawa suara orang muda tidak didengar. Di mana-mana orang kata begitu. Suara tak didengar, kita bercakap orang tak nak dengar. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan telah menyediakan segala-galanya. Makmal, lab segala-galanya. Dan kalau sebelum ini lagi pun, sebelum adanya NKRA dan sebagainya, sebenarnya contohnya
di majlis-majlis tempatan. Apabila mereka mahu melakukan sesuatu dalam perubahan plan struktur sesuatu bandaraya, mereka memang telah dibuka kepada awam. Tapi saya ada mendapat satu respon daripada pihak yang mentadbir kerajaan tempatan. Tidak banyak individu lagi tak ada, kumpulan-kumpulan NGO yang memberi pandangan, saranan pun tak ada. Akhirnya cukup masuk mereka buat. Bila dah siap, rumah dah siap, barulah pahat berbunyi. Ini yang berlaku. Jadi ini tanggungjawab kita. Contohnya NGO, contohnya Majlis Belia Malaysia dan sebagainya. Ini pentingnya macam mana kita nak bercakap yang tadi Saudara Tun Faizal kata, menemukan pertemuan di antara minat, suka dan penting. Apa yang anak muda minat, apa yang mereka suka dan apa yang kerajaan dan masyarakat rasa penting itu kita temukan di situ. Ini pentingnya NGO, badan bukan kerajaan, untuk melihat sudut-sudut mana yang dirasakan perlu diperkukuhkan. Kita menjadikan tempat ini sebagai training ground. Tempat latihan kepada anak-anak muda ini untuk melihat apakah sudut yang penting. Dan kita harus lihat benchmark dia, tanda arasnya di universiti contohnya. Apabila dikatakan suara anak muda dalam universiti tidak didengar, kerajaan sekarang perkenalkan sudut pidato. Dan kita boleh lihat sendiri apakah hasilnya. Tidak banyak, mungkin Saudara Asri sebab dia memang duduk dalam kelompok pengidato. Tapi yang kita dengar, tak ramai yang berani. Kalau ada yang berani pun kadang pemikirannya agak, ada yang kata kat saya, dia kata, alamak, ini cara ukuran seorang mahasiswa. Kerana apa? Kerana sebelum itu tidak ada input dimasukkan dalam pemikiran mereka. Jadi ini adalah tugas semua orang. Ibu bapa tadi, keluarga, kena ada budaya, contohnya budaya membaca. Di sekolah kita ada program nilam. Adakah saya melihat anak saya sendiri bila nak buat laporan tu, dia nak baca sinopsis cepat supaya dia boleh buat laporan berapa banyak buku dia baca. Bila saya kata apa konflik yang berlaku, apa isinya, dia terlupa. Jadi perkara-perkara seperti ini. Peer group, bagaimana ibu bapa dan guru-guru nak pastikan seseorang remaja ini mencari rakan sebaya yang benar-benar manfaat kepada dirinya. Ini semua boleh dilingkungi kalau anak-anak muda ini dekatkan mereka kepada NGO ataupun pertubuhan yang mereka rasakan boleh memberikan manfaat pada mereka. Okey, saya terpaksa berhenti rehat. Bila saya nak kembali nanti, mari kita faham sebab tadi Tun Faizal dah bagi clue, kemudian disahut oleh Saudara Maliki, dan saya nak kembali kepada contoh Ken tadi. Dia kata kalau kita buka aircon, lepas tu letakkan balik, budak-budak kita pandai. Tapi bila suruh menyelesaikan satu masalah, katakanlah kita buat satu dom, satu Kuala Lumpur, aircon tak payah kita beli jalan-jalan, tak panas, tak berpeluh sebagainya. Macam mana dia nak cari penyelesaian tu, dan mengapa bila repair aircon tu boleh, tapi kalau cari penyelesaian tak boleh? Apa yang menyebabkan kita tak sampai kepada tahap yang demikian? Kita penerima, kita tidak mengeluarkan idea itu. Kita kembali selepas ini, kita lihat kembali sekarang. Every Monday,